Sekarang ni baru aku faham lah kenapa PMX ni dia tak tamatkan kontrak Azam Baki. Rupanya sekarang ni geng, SPRM dia tengah siasat tau. Satu skandal yang besar yang ada kaitan dengan Kroni Atok. Satu projek highway yang bernilai 1.67 bilion. Kau bayangkan. Jadi SPRM ni siasat ada penyelewengan, yang mana dana sukuk yang dah diluluskan sebanyak 1.35 bilion dan juga klaim palsu sebanyak 300 juta lebih. Kau bayangkan projek tu mula 2016. Katanya projek tu akan siap 2019. Tapi sekarang ni dah 2025. Projek tu masih tak siap-siap lagi. Yang tak tahannya buat klaim palsu 300 juta lebih. Kau bayangkan. Jadi SPRM ni siasat, seorang Tan Sri ni, dia geledah apa semua, dia sita. Kau tahu jumpa apa? Jam tangan 25 juta. Barang kemas termasuk dengan belian 6 juta. Lagi satu apa? Jumpa kandang kuda, gudang arak pun ada. Bernilai sebanyak 3 juta. Lepas tu aktiviti perjudian sebanyak 20 juta. Total dekat 134 juta. Kau bayangkan. Jadi katanya Tan Sri tu kawan baik Atok Saka dan merupakan kroni Atok Saka. Kau tak heran lah bila kau tengok kes-kes macam ni. Kita tak heran. Patutlah ada puak sana ni sedang berusaha sedaya upaya tak nak bagi Anwar Ibrahim ni kekal sebagai Perdana Menteri. Jadi macam-macamlah usaha yang dibuat untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim dan mengaibkan dia. Kadang-kadang benda yang kes yang fitnah yang Anwar Ibrahim kena dulu diulang balik. Supaya apa? Supaya nak menjatuhkan Anwar Ibrahim. Tapi rakyat sekarang ni bijak dan boleh menilai yang mana baik, yang mana buruk, yang mana intan dan yang mana kacau.